Berani cabar diri? Kalau diberi 90 hari, apa yang anda boleh ubah? Rakan, saya pernah turunkan 15 kilo dalam 90 hari. Saya pernah bina bisnes dari kosong hingga berjaya. Saya pernah dapat ribuan pelanggan hanya dalam 3 bulan. Macam mana saya buat? Setiap kali saya nak capai sesuatu, saya bagi diri sendiri 90 hari. Bukan buat separuh jalan, bukan tunggu motivasi, tapi buat sampai jadi. Kalau dah usaha habis-habisan 90 hari, masih tak jadi, baru saya lepaskan. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. Contohnya berat badan. Dulu orang selalu ejek saya gemuk, saya tak banyak cakap, saya buat. Saya ubah gaya makan, mula bersenam dan dalam 90 hari, saya jadi orang baru. Sama juga bila saya mula buat bisnes online. Saya nampak peluang, terus bertindak tanpa tunggu sempurna. Hasilnya, dari kosong jadi 2,000 pelanggan pertama dalam 3 bulan. Tapi ramai orang gagal sebab satu benda, tak percaya diri sendiri, terlalu lembut dengan diri sendiri. Kalau anda sendiri pun tak yakin boleh buat, siapa yang akan percaya anda? Kalau anda asyik tunggu masa sesuai, sebenarnya anda hanya buang masa. Tahun 2025 takkan berubah kalau anda sendiri tak berubah. Beri diri anda 90 hari, buat dengan mentaliti buat atau mati. Tak perlu fikir terlalu banyak. Buat dulu, baru tahu. Nak cabar diri untuk 90 hari transformasi? Komen, saya nak ubah dan klik link dalam bio sekarang.